soalannya, lagu Baby Shark berasal dari negara mana? Rusia. Salah. Amerika Syarikat? China? Salah. Sikit lagi. Dekat-dekat dengan China. Korea? Korea apa? Korea Utara, Selatan? Oh, betul. Okey. 1-0. Papan yang terkenal dengan bidak, kuda, raja dan menteri. Chess? 2-0. Lagu kanak-kanak bangun pagi, gosok gigi, itu lagu apa? Daripada kartun apa? Didi and Friend? Betul. 3-0. Siri kartun Malaysia tentang budak perempuan dan rakannya yang diganggu raksasa. Putri ke? Betul. Ha? Baru nak jawab. Satu. Dia tak yakin lah. Permainan tradisional kanak-kanak Malaysia yang menggunakan batu kecil. Batu seremban? Okey. 3-2. Apa ni? Dia dah kejap. 3-3. Permainan congkak biasanya menggunakan apa dalam lubang congkak? Guli? Okey. Permainan moden kanak-kanak yang menggunakan skrin dipanggil? Video game? Betul. Okey, so 5. 5-3. Yeay. Saya menang guys. Jom follow cerita anak kita.